Salam Madani. Saya selaku penasihat kehormat Malaysian Bodyguard dengan ini mengucapkan selamat menyambut tebusan kepada warga India dan juga spesifik kepada seluruh warga India di dalam Malaysian Bodyguard. Dan juga terima kasih kepada Datuk Raj Manikam kerana menganjurkan satu program yang agak gemilang di hari Taipusam 2026. Delegation. So kita hari ini datang sebab support Datuk Raj. Okay. Dan tahniah program yang eksklusif, nampak cantik. Actually ni first time I datang program Taipusam. I very surprised, interest sangat tadi. Walaupun sibuk, I lepas ni habis balik mandi terus cop pergi Perak. I ada program besok pagi lagi di Perak. Tapi for you Datuk Raj, I come here. Alright. Okay, so we hope mungkin the next year kita boleh collaborate lagi bersama. Macam saya sendiri, saya penaung Malaysian Bodyguard, Malaysian Bodyguard. Okay, Presiden Tuan Is. Kita mungkin boleh gabung dengan NGO lain. Kita buat lebih hebat lagi. Dan kita bagi donation untuk orang yang nak pergi ke Batu Cave. Actually, I tak berapa tahu pasal Taipusam, tapi I very happy hari ini dapat bersama Datuk Raj dan all of you. So, I think saya mewakili Yang Mulia mengucapkan tahniah pada Datuk Raj dan tim. Dan we hope Taipusam tahun ini lebih bermakna untuk Datuk Raj and all the team. Okay, sekian, terima kasih. Selamat pagi.